anda baru nak mula simpan emas, pastikan tonton sampai habis sebab saya nak kongsikan 3 kesilapan besar yang ramai penyimpan emas baru selalu buat. Kesilapan yang pertama, terlalu kerap jual dan beli emas. Simpanan emas bukan macam trading saham. Kalau asyik beli dan jual, anda rugi sebab kena bayar spread, iaitu beza harga beli dan jual. Ingat, emas ni simpanan jangka masa panjang, bukan duit pusingan harian. Kesilapan yang kedua, beli emas ikut emosi, bukan strategi. Ada yang beli sebab design, ada yang beli sebab viral, ada yang beli sebab ikut kawan. Tapi bila harga emas turun, mula panik dan jual balik. Akhirnya rugi sebab tak sabar. Kesilapan yang ketiga, tiada matlamat simpanan. Kalau tak tahu kenapa anda simpan emas, anda akan senang tergoda nak jual balik bila terdesak. Dengan matlamat, anda lebih fokus dan tahu bila masa yang sesuai untuk jual dan bila masa sesuai untuk tambah simpanan. Jadi ingat, emas ni bukan satu-satunya simpanan. Kena seimbangkan. Ada emas, ada tunai, ada aset lain. Dan yang paling penting, belajar ilmu keuangan asas dahulu, supaya simpanan anda betul-betul menguntungkan, bukan sekadar ikut trend. Kalau nak saya kongsikan cara simpanan emas yang betul tanpa terperangkap dengan kesilapan tadi, isi beg biru dekat bawah. Nanti saya akan sharekan panduan penuh untuk anda.